Wa yukrahu lis-shaimi ba'da az-zawal. Ini sesuai dengan kita. Wa yukrahu lis-shaimi ba'da az-zawal. Dan dimakruhkan bagi orang puasa bersiwak selepas gelincir. Nak tanya untuk bila gelincir matahari, dia gelincir itu maksudnya apa? Yamilu syams ke mana? Ke barat ke mana? Ke barat kan? Lain. Sebab apa? Ibu benda kat situ. Satu, makruh. Makruh ni maksudnya manik. Alangan. Tapi tidak jazam. Ataupun tolak. Tolak tuntutan daripada Allah untuk tinggal tapi tidak jazam. Tidak mesti. Tidak seperti haram. Dan makruh itu ketika mana? Gelincir. Selepas gelincir. Itu selepas zuhur, masuk waktu zuhur. Sebab masa itulah mulut tu. Jadi sekarang ni nak tanya ke, dimakruhkan sebab apa? Sebab takut tertelan ke? Sebab apa makruh? Sebab menghilangkan bau yang disebut dalam hadis Rasulullah SAW. Wallazi nafsi biyadihi, wallazi nafsi biyadihi, kata Rasulullah dalam Bukhari. Wallazi nafsi biyadihi, la khaluqu fami as-sa'im atyabu 'inda Allah min rihil misk. Taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Nabi SAW menyebutkan bahawa mulut ni yang berbau kita tu di sisi Allah lebih wangi daripada kasturi. Maka makruh dia kita menghilangkan bau mulut kita yang zahir kita bau ni busuk. Tapi orang panggil busuk tu jadi bagus bila disandarkan pada puasa. Orang panggil busuk tu jadi wangi disebabkan puasa. Apa maksudnya sini? Maknanya kalau orang yang buruk bila dia dekat dengan sesuatu yang mulia di sisi Allah, dia akan jadi elok. Walaupun dia dikenali tak elok, tapi bila dia dekat dengan orang tu, orang akan cakap elok. Dan insyaAllah akan elok.